Assalamualaikum guys, hai semua. Alhamdulillah saya dapat juga masuk dekat Giant baru di Seri Gombak ni. Dekat Seri Gombak weh, mana orang-orang Seri Gombak ni? Wah, serius cakap, kalau korang masuk dekat sini nampak besar, cantik, bersih dan nampak moden weh. Masuk je kat dalam ni terus rasa vibe dia macam lain macam kat tempat lain pula. Macam bukan dekat Seri Gombak pun ada. Orang Gombak semua dah datang dekat sini ke belum? Dekat Giant Seri Gombak ni, sebab memang ramai gila hari ni. Parking pula penuh. Memang berebut-rebut nak masuk hari ni. Macam-macam jualan ada dekat sini. Dulu ingat tak, dulu saya pun pernah dengar Giant ni nak buka asyik coming soon je. Tapi hari ni guys, Alhamdulillah, akhirnya rasmi buka pada 7 Mei yang lepas. So hari ni baru sempat untuk saya datang tengok apa yang ada dekat dalam ni. Dan secara jujurnya memang nampak fresh, memang nampak baru, memang nampak wow. Susunan kedai tengoklah ni, cantik, ruang dia luas, lampu terang, jenis tempat yang kalau korang datang niat nak beli air mineral je pun, sekali masuk dan bila keluar tu memang confirm troli penuh lah. Barang-barang dia harga pun murah-murah guys. Saya rasa tempat ni memang akan jadi pot orang Seri Gombak, sebab dekat dengan Seri Gombak ni nak beli barang dapur, nak jalan-jalan santai, nak cuci mata pun boleh. Macam-macam barang ada jual dekat dalam ni. Tapi saya nak tahu juga korang yang pernah datang Giant Seri Gombak ni, apa feel korang? Apa yang korang rasa? Apa pendapat korang? Apa yang korang boleh komen? Cuba komen dekat ruangan bawah ni. Sambil-sambil tu boleh tak tolong subscribe sekali channel Gombak Jam. Yang mana belum subscribe, yang dah subscribe tu tolong like, komen ke video ni, bagi semangat lah sikit untuk saya cari lagi hidden gem Gombak Jam yang ada dekat dalam Gombak ni kan, betul tak? Okay, jom saya nak bawa anda semua, korang semua jalan-jalan pusing di sekitar Giant Seri Gombak. Kita tengok apa yang best ada dekat dalam ni, apa yang menarik ada dekat dalam ni, dan apa yang orang tengah serbu yang ada dekat dalam ni. Okay, let's go! Mari terokai keistimewaan dari Gombak. Untuk Gombak kita bawakan kisah tersimpan. Mencari lokasi penuh magis, kedai tersembunyi penuh manis. Tak kira jauh dekat di sini, untuk semua warga Gombak kami datang lagi. Gombak Jams, Gombak Jams, mari terokai keistimewaan dari Gombak. Untuk Gombak kita bawakan kisah tersimpan. Mencari lokasi penuh magis, kedai tersembunyi penuh manis. Tak kira jauh dekat di sini, untuk semua warga Gombak kami datang lagi. Gombak Jams, Gombak Jams, mari terokai keistimewaan dari Gombak. Untuk Gombak kita bawakan kisah tersimpan. Okay guys, mana-mana yang belum pernah datang di tapak Giant Seri Gombak ni, memang korang wajib singgah kat sini lah. Memang tempat yang memang ada vibe yang rindu zaman Giant dekat Batu Cave dulu. Memang boleh tengok semua barang-barang ada dekat sini dan murah-murah. Dan yang terakhir sekali, kalau korang enjoy video macam ni yang saya buat dengan Gombak Jam ni, jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan komen video saya ni. Support daripada korang ni memang memberikan semangat saya untuk terus explore lebih banyak lagi hidden gems di sekitar Gombak. Spot makan, tempat menarik dan lokasi-lokasi rare di sekitar Gombak ni, bagi tahu saya dekat dalam komen, insyaAllah kita akan pergi. Sebab sebenarnya Gombak ni masih banyak lagi tempat-tempat best dekat luar sana yang ramai orang tak tahu. So mana-mana tempat yang best, dekat rare, ada dekat luar Gombak tu, bagi tahu, insyaAllah Gombak Jam akan sampai. Jadi teruskan bersama Gombak Jams, orang Gombak, cerita Gombak, terokai keistimewaan Gombak bersama Gombak Jam. Kita akan jumpa video yang akan datang. Assalamualaikum dan bye-bye. Okay guys, jangan lupa subscribe Gombak Jam, okay?